Kita bagi tali pinggang untuk diperagakan terlebih dahulu. Itu dia tali pinggang kejuaraan Pahlawan International Championship yang ditaja oleh Tourism Malaysia. Dan juga Hamad. Hadirin dan hadiran sekalian, kita menjemput perwira daripada negara kita yang berasal daripada negeri Selangor Darul Ihsan. Come on Malaysia! Sorak sikit! Mewakili Glorious Fight Team Kegelangga Shah GFC. Our local fighter, Shah Glorious Fight Club, representing his state Selangor and our country Malaysia in this bantamweight fight. Dan lawan beliau from Cambodia, Vutarima. Welcome man. All the way from Cambodia, Vutarima will be the opponent for Shah Glorious Fight Club. Fight for the title of the bantamweight Muay Thai Pahlawan International Championship with Amirul Padimas has defeated Hendrikus Lelo in the featherweight category. This is another very important fight for our local lad Shah, representing Glorious Fight Club, and not only for his club but for his state and also the country.
Okey, peringatan daripada pengadil. Mereka sedang diperiksa oleh pengadil dari Thailand yang dibawakan khas untuk pertarungan ini. So Shah depan dengan Sobak Rimak. Bertanding merebut tali pinggang kerajaan Tourism Malaysia. Dalam Di pertarungan penjuru bantamweight, merah Shah. pertarungan GFC untuk dan melihat juga lawannya di mesti penjuru ada seorang yang menangi Yudha pertarungan ini Rimak untuk membawa pulang Cambodia. tali pinggang yang Mana dipertandingkan penyokong-penyokong kategori bantamweight. Cambodia? Penyokong-penyokong Malaysia. So Shah is still on the floor, making a last minute check on all the gears he's wearing. Especially on the ankle protection gear, and will delay a little bit this fight with the international referee doing the final checkup just to ensure everything is in order, to follow all the regulations set and follow the international standard. Probably Shah has to release the strap on his left and right ankle. Before they can proceed with the fight in the first round. Okey, they are ready. Mereka sudah benar bersedia ketika ini untuk memulakan pertarungan pusingan yang pertama. 3 minit pertarungan pusingan yang pertama. Bermula dengan satu tapakan yang dilakukan oleh Shah dan juga Rimak. Juga cuba menyerang dengan menggunakan kaki. Both fighters are using their hand and legs to do the attacks. Combination punches by Sobak Rimak to be separated by the referee. Looks like the Sobak Rimak in the attacking mood right at the beginning of the fight. Right now. Iya, teruskan. A double attack by the sidekick using the left leg of Shah GFC in the red corner. Ya, stop. Dipisahkan ketika ini oleh pengadil. Satu lagi front kick yang dilepaskan oleh Shah. Side kick. Banyak kombinasi serangan adalah dengan menggunakan kaki ketika ini dari Shah ke atas Buta Rimak. That's approval by the crowds from Shah just now. Shah now up in the corner. Iya, teruskan. Must start make a move Come on Malaysia. to get out from that corner. Kiri dan kanan tendangan yang dilakukan. Namun begitu, Buta Rimak banyak menggunakan kombinasi tumbukan, especially the hook, left and right hook.
50 seconds remaining in the first round of this bantamweight fight between the Malaysian fighters and also a fighter from Cambodia. Percubaan namun begitu kakinya tersangkut. Nah, terpaksa dileraikan sebelum membuka peluang semula kepada Shah. It's a very balanced fight at the moment so far. In the last 10 seconds of the first round. That's the end of the first round. Neither fighter has the upper hand or the advantage to gain more points from the first round actions. However, by the look of this fight, there will be another tense moment in the second round. But Shah has to make a first move to attack with his combination of punches, left and right hooks. Kita lihat peserta daripada Cambodia bergerak aktif seperti tanker. Tetapi langkah tetap steady, bangun jatuh bangun, mental kena ready. Terus berada di depan peserta daripada Malaysia, Shah GFC melakukan serangan demi serangan. To the audience at home, this fight brought to you by Tourism Malaysia as a main sponsor. Co-sponsor Hammer, Fela Design, Milflair, Vida, and Royal Chulan. Okey, cukup masa. Pusingan kedua. Baik, kita teruskan dengan pusingan yang kedua sekarang ini. Pusingan yang kedua amat-amat penting kepada kedua-dua peserta. Mereka perlu untuk bangkit dengan melakukan asakan, tetapi jelas sekali ada satu ungkapan saja yang paling mudah nak saya katakan, iaitu they are too cautious in their attacks and they are not bold enough. Ini yang perlu ditukar oleh mereka untuk mereka cuba mendapatkan lebih banyak peluang mengutip mata daripada serangan-serangan kaki dan juga tangan. Mungkin realize that both of them have a power punch. Oh, the nice dangerous elbow thrown by the fighter from the Cambodia. They are being cautious maybe because they know one clean hit Definitely will knock them out yes in this competition. Lihat bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Vutaremac tadi. Wah, straight punch by Vutaremac. Kerana dapat kita lihat kedudukan Shah yang tidak mengawal mukanya. Barulah kali ini dia cuba dapat mengelak satu uppercut yang cuba dilepaskan oleh Vutaremac. Kita lihat Vutaremac agak kepenatan di sini. Kalau dia kepenatan, kalau dia sudah exhausted, this is the time for Shah
to launch the attack. Namun begitu, satu tendangan. That's more likely by Shah. Shah got the upper hand right now. And this is the moment to launch an aggressive attack on Buta. Kita lihat Buta Rimak walaupun dalam kepenatan dia masih lagi melangkah ke depan. Dia cuba untuk membuat Shah kepenatan juga, tapi walaupun dalam keadaan kepenatan banyak clean punch yang di land terhadap kepala Shah ya. Ya, betul. Lihat satu tumpukan tangan kiri lagi sekali. Satu hook cuba dilepaskan. Shah tersepit sekarang ini di sudut. Cambodia try to make statement here. They are not here just to participate. They are here to prove. To bring back the belt. Yes. Selepas ini. So this is the highlight in the second round, which I do believe still open for both fighters to win. This bout through Tapi tuan-tuan dan puan, the third round menang kalah tetap. in a few moments. Kami di pahlawan tidak If you akan can pernah see, berlari. there's a lot Menang of menang. clean Menang punch. tetap menang, kalah tetap kalah. To all referee, make sure you guys make a great one with this show. Ya, steady kepada merah dan biru cari kemenangan di pusingan The Blanco Fragrant. sebentar lagi. Tali pinggang On menang sale tidak. at this particular hall Yeah. as part of sponsorship benefits for them. How about the crowd tonight? Yeah. It's amazing to have people, thousands of them here to watch this all about. And today is Sunday and tomorrow is a working day. Ya. Jika ditanya kepada saya, Zainal, pahlawan Muay Thai tak pernah fail untuk membawa audience untuk dipertandingkan, di mana tak kisahlah fighter tu popular ke tak popular, tapi kalau datangnya daripada pahlawan Muay Thai Championship, Yep, mesti akan menarik audience kerana mereka tahu the quality. Yes, the quality of the fight is not just bukan biasa-biasa. Yeah, I agree. Absolutely Pusingan right. Ketiga. Dan sekarang ini pusingan yang ketiga, Shah dan juga Buta Rimak. Saya percaya dengan iringan muzik akan merancakkan lagi pertarungan. Dan kita dapat lihat Ahmad Shah. ketika Shah berundur, Buta menghentikan asakannya dan mahukan fight ini berterusan di tengah gelanggang. Shah cuba untuk mengelak daripada terus diserang dan mengangkat kaki kanannya, bertahan dan juga cuba untuk melakukan serangan. Satu straight punch dapat dilepaskan oleh Buta di situ. And this is a very important for Shah to get back and to fight for the points. Dilihat serangan daripada Buta Rimak, semuanya hanya serangan yang sama. Apa yang patut dilakukan oleh Shah adalah membaca serangan tersebut dan melakukan counter, tetapi mungkin terlalu penat ataupun ada peluang yang cuba dicari. Jika kita lihat cubaan sikuan dilakukan antara tumpukan Buta Rimak, mungkin tak kena lagi dengan timingnya. Cantik combo yang dilakukan oleh Shah, tapi belum lagi bisa membuatkan Buta Rimak. What happened? Is it a slip? There's no hit from Buta. But
Shah was on the knee just now dan kena satu lagi straight punch yang dilepaskan oleh Levuta dengan tangan kirinya. Terlihat sedikit kesakitan. Sekali lagi. Dua serangan yang pasti akan memberikan banyak mata kepada Vuta. Satu percubaan uppercut yang dilepaskan oleh Vuta. They have to be split out. Mungkin berlakunya sedikit terpelecot selepas tendangan yang diberikan oleh Shah sebentar tadi. Yeah. Berbaki 33 saat. So we hope in the last 30 seconds, Shah will come out with something special to win this bout. And look at his corner, the red corner. The two coaches on giving the encouraging words to Shah to attack Vuta. Oh, nice However, leg. Vuta terus bertahan ketika ini dan tamat pertarungan. Jika ditanyakan kepada saya, Vuta, I can say Vuta showcase a good boxing movement just now, attacking body cleanly, attacking the head cleanly. Yang berbahagia Tan Sri Abu Qasim. But this is not boxing match. This is a Muay Thai match. We don't know how the judge and ref will score for this Yang fight. dihormati Tan Sri This is the Ayub highlights bin Maidin of the third round, untuk naik ke atas gelanggang. which honestly is more likely on the Vuta remark of Cambodia. Landed a few punches and also kicks toward a Shah of GFC. However, I'm very sure Shah also confident that in the second or the first round he has enough points to win this fight. Ya tuan-tuan dan puan-puan, keputusannya sekarang. Split decision. Ada yang akan disampaikan Dengan sebentar lagi kiraan mata. selepas dan juga Kemenangan sebaik diberikan pengumuman kepada dibuat merah kemenangan kepada Shah Tahniah kepada Shah untuk Flores. dia memenangi tali pinggang bantamweight Muay Thai akan dipinggang oleh Tan pahlawan Sri International Championship ini. Itu yang diperkatakan tadi, ini adalah perlawanan Muay Thai. Clean punch tapi tak memberi damage kepada lawan. Mungkin tidak mendapat poin yang lebih banyak seperti apa yang dilakukan oleh Shah. Bertubi elbow dan juga knee yang dilakukan olehnya sebentar tadi. This is another important victory for our local fighters on the international scene. Tahniah kepada juara Representing daripada Selangor and Jangan Malaysia, lupa not only for his jumlah ketinggian kejohanan yang fight club, akan